Loket tipu tiket! Loket tipu tiket! Salam negaraku, salam solidaritas. Sekali lagi saya aktivis sosial Datuk Dr. Kalaiwanar terpaksa bergegas daripada Kuala Lumpur datang ke Bandar Baru Kempar kerana ada warga-warga Kampar yang memerlukan bantuan daripada kita, di mana kita percaya bahawa sekali lagi hak rakyat telah digugat dan mereka ingin merampas hak rakyat. Di mana padang di Taman Bandar Baru Kampar ni, saya percaya St. John's Ambulance, saya bukan kata fitnah, ni tengok ada papan tertera, St. John's Ambulance Malaysia ingin membina sebuah pusat dialisis. Kita tahu bahawa saya ada bukti kukuh, saya ada resit, St. John's Ambulance dia bukan free buat dialisis punya. Saya telah 3 orang, saya bayar. Saya bayar sponsor untuk 3 orang. Satu orang 2,500. Saya ada resit. Saya sponsor untuk 3 orang. Saya ada resit untuk membiayai dialisis. Kalau 1 hari lambat pun dia tak masuk dialisis punya, dia tak buat. You tengok berapa kejam. Tapi St. John's Ambulance saya bagi tahu, kalau dia nak suruh saya di mahkamah, saya rela. Saya boleh dapat bawa apa bukti saya. Mereka memperbodohkan rakyat, di mana St. John's Ambulance ada banyak duit berdana berjuta. Di mana St. John's Ambulance wujudnya adalah untuk social concern, untuk free. Tapi 1 inci pun tak free. Kalau anda perlukan ambulans St. John's Ambulance, you kena bayar. Tak bayar, ambulans tak turun. Ini adalah fakta yang benar, di mana Menteri Kesihatan Dato' Seri Zul harus tahu hal-hal ni dan mesti mengambil satu konsisten dalam hal ni. Okey, perkara kedua ialah tidak ada apa free pun dalam hal ni. Perkara yang sangat runsingkan ialah tempat ini telah digazet. Pembinaan rumah-rumah ada plan struktur yang telah diluluskan oleh Majlis Daerah Kampar dan juga pihak-pihak berkenaan, khususnya PTG, Pejabat Tanah dan Galian. Padang ini telah pun digazet, saya percaya. Bagaimanakah saya percaya rasuah bermaharajalela, konspirasi, komplot telah mengambil tempat dalam ini. Saya percaya. Sekiranya rasuah bermaharajalela, bagaimanakah boleh ada cadangan untuk membina pusat bangunan mereka di atas padang. Padang adalah untuk kawasan perumahan ini, untuk mereka mengadakan permainan ke apa. Itu sudah gazet. You tak boleh bina apa-apa. 1 hari 1 undang. Bapa punya undang-undang kah? 1 hari 1 undang you buka. Hari ini you suka you bina bangunan. Besok suka boleh buat roboh. Malaysia ada Akta Kanan Tanu Negara. Kita ada Perlembagaan Persekutuan. Kita memang ada undang-undang. Kita duduk satu dalam demokrasi, di mana payung adalah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong. Setiap negeri kita ada sultan. Maka di bawah sultan, untuk politik, daripada segi politik, kita mempunyai menteri besar. Dalam hal ni, kalau menteri besar tak sign, kalau Esko tak sign, Majlis Perbandaran, Majlis Daerah Kampar tidak boleh meluluskan. Dan yang penting sekali, macam mana YDP buat rancangan ini dia terima, dan ahli-ahli kaunselor, ahli majlis yang mangkuk-mangkuk yang duduk sana, saya percaya kebanyakan mereka adalah mangkuk. Sebab saya katakan mangkuk sini, apa YDP kata? Okey, saya setuju. Sebab ada allowance. Jadi kaunselor makan gaji buta. Ini adalah peranan ahli majlis sekarang. Sepatutnya tepuk dada, tanyalah selera apa peranan kau. Baca teliti baik-baik. Projek ini adakah kebaikan untuk rakyat? Ada banyak bangunan. Ada duit. St. John's adalah satu-satu yayasan yang berjutawan. Yang sponsor semua berjuta. Kalau ada dinner, saya percayalah. St. John's mengadakan dinner. Dalam satu dinner, satu malam, dia boleh kutip duit berjuta. Dia boleh beli bangunan. Buat apa nak kacau orang punya hak? Ini adalah kawasan kedudukan orang ramai. Tak kira apa kau. Prinsip saya, Melayu ke, Cina ke, India ke, hitam ke, putih ke, Muslim ke, tak Muslim, semua pun kita berjuang. Berjuang! 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 Untuk rakyat! Rakyat Malaysia! Kita utamakan hak rakyat Malaysia! Daulat tuanku! Daulat tuanku! Daulat tuanku! Nama saya Gunalan.
sudah 30 tahun sudah tempat Taman Bandar Baru Kempar. Jalan Mas 5 lah. Kita sudah duduk sini sudah 30 tahun. Habis itu kita yang duduk sini sampai sekarang pun tak ada apa-apa inilah. Tapi dia orang itu yang kita beli rumah ini, dia akan bagi tahu sama kita tu berdeveloper, ini rumah harga 88,000. Kita 22,500 kita mau tambah ini padangnya. 2,500. Okay. Habis itu dia campur sekali sama itu loan sana 90,500. Itu yang itu bulan-bulan bayarlah. Habis itu tengok-tengok belakang dia orang cakap ini tempat bukan yang mau bikin apa-apa. Kita ada surat pun ada, semua ada lah. Dia ada bagi kita sign itu. Kita sini membuat food court saja. Kita pun terima itulah. Dapat ke food court kalau tak ada hal lah apa-apa. Belakang kita lagi pun ada minta. Kalau lain kali ada tukar syarat ada ya. Tara ini saja. Kita seluruh orang pun ada sign. Kita mana boleh tukar dia juga macam. Habis itu kita pun beli rumah sampai sekarang pun tak ada masalah lah. Habis itu sekarang dia orang sudah tadi kita ada sini, dia ada mari tahun 2003. Dia orang mari sewa ini tempat. Maka kita minta dia apa yo sewa sini. Tak tahulah dia apa panggil suruh kita sewa. Kita pun tunggu pergi minta sama dia apa yang orang sewa sini. Tak tahulah dia orang sampai bos panggil dia sewa itu saja. Habis itu kawan sudah bagi tahu saya lah, dia orang saya dengar dia orang cakap ni St. John membuat dialisis center. Ni St. John. Dialisis center. Dialisis center membuat. Habis itu kita sudah masalah lah. Ini macam kita buat sini biar orang semua kita bagi tahu dia orang semua tersetuju. Itu jam pun kita sini dia orang semua sign. Kita sudah bagi sama developer lah. Ini tempat developer itu yang sini Bandar Baru lah. Dia punya itu surat. Habis itu yang developer yang sini yang nanti saya setuju lah. Yang itu belakang dia sudah buat ini macam, kita pun sudah tengok macam mana dia boleh buat ini macam. Habis itu kita pergi terus minta sama majlis lah. Ada yang projek jalan sana. Dia cakap tak ada, apa surat pun tak ada, apa pun tak ada. Ini bukan ni tempat, bukan kita punya, kita ini kira developer punya, dia cakap. Habis itu kita tunggu sampai itu jam, tak ada apa pun tak ada, 23 sampai sekarang. Dia orang diam saja. Habis itu tadi saya tengok dia orang mari, ini signboard dia orang taruh, kita pun tak tahu. Bila taruh pun kita tak tahu. Habis itu dia orang itu buat yang lining tahu. Lining pun kita pun tak tahu bila dia taruh. Tapi ini majlis daerah Kampar ni takkan dia orang tak tahu. Kita tanya dia pun tak tahu. Macam mana tak tahu, itulah kita harap tahu. Mana macam dia cakap tak tahu. Bila dia cakap lesen punya tempat dia cakap belum lulus. Dia cakap mari kita minta sama dia, dalam yang orang pun cakap tak tahu. Bila pergi plan punya tempat, ya plan sudah. Dia orang sudah buat plan, dia cakap dia macam. Saya cakap macam mana ini? Dia cakap bagi sama itu YDP satu surat. Kita pun kasih YDP. Sudah 3 kali kita pergi YDP mau jumpa sama YDP, kita mau cerita. Hari-hari pergi dia cakap YDP tak ada sinar, dia sudah pergi sibuk, dia ada meeting ini macam. Habis lepas 3 hari kita panggil dia ke terima ini surat. Bagi chop lah. Kita pun sudah terima itu surat. Sampai sekarang ini macam kita pasal kita sekarang sini biar orang semua tak setuju Itu pasal kita mau tengok macam mana lah ni. Kita memang tak setuju. Macam ni apa kita boleh buat, tapi TAP dengan MCA pun tak ada orang boleh datang lah. Mereka banyak alasan reject lah. Ini yang kawasan saya duduk sini, saya dapat ini. Sini sebenarnya banyak dekat Kampar, banyak shop lot, banyak tempat boleh commercial punya area, banyak kosong, boleh buat ini. Banyak memang, kedai pun banyak. Tapi kenapa sengaja nak buat dekat kawasan penduduk? Taman lah. Betul tak? Jika Cik punya rumah macam ni, boleh tak Cik terima ada satu hospital dekat depan rumah Cik? Tak sesuai kan? Sini ada Youth Hospital, mungkin boleh pindah pergi dekat Youth Hospital lagi bagus kan? Betul tak? Youth Hospital ada dekat sini saja. Ini YB kawasan apa? Don apa? Kranji. Parlimen Kampar. Chong Chiming DAP. Kranji Angeline MCA. DAP juga. Oh, okey. DAP juga. Kita ada minta tolong pagi ni, kita ada beritahu, tapi kita tak ada
tak ada buat ya surat apa lah, kita cuma telefon beritahu, messenger beritahu macam tu. Tapi mereka sudah tolak lah. DAP cakap tak boleh buat apa, dia pun tak boleh tolong apa. Itu sajalah. Alright. Terima kasih.